Negeri Sembilan tak apalah, banyak kita sebab top 5 keahlian bersama yang tinggi ni, nombor 5-nya di Seremban. Jadi memanglah ahli-ahli di Seremban cakap, oh, aku dah bersedia nak tu kan. Tak apalah, maksudnya ahli-ahli di Seremban nanti di Negeri Sembilan dia tolong kita dekat Melaka. Kan, yang kat Johor turun kan, dan yang kat KL semua. Dan hopefully by the time kita masuk PRU 16 di Negeri Sembilan, sebab yalah, keadaan di Negeri Sembilan tu adalah unik. Sebab dia bukan melibatkan politik semata-mata, dia dah sampai berkait dengan istana. Dan yalah, pandangan saya ialah bila UMNO dah ambil kedudukan begitu dan juga PH memang mempertahankan status quo, jadi agak sukarlah kalau kita yang kecil ini masuk. Katangan itu dia ada knock-on effect sampai ke perebutan istana semua kan. Saya tak rasa saya nak heret bersama dalam isu itu. Perkara itu terpaksa diselesaikan oleh mereka yang lebih-lebih besar yang nak kuasa sekarang inilah. Sebab istana ni kita tinggal sebab yang Johor yang di Negeri Sembilan ni kita lebih baik kita makan popcorn lah kita tengok. Kita tak sempat makan popcorn, kita kena ke Melaka. Tanya SB yang ataupun yang duk tape aku punya percakapan ke apa, aku tak jumpa Amin, tak bercakap dengan Amin. Pada masa yang sama juga, let's face it lah, ni muka-muka yang kempen ni kita perlukan masa untuk recover. Dan of course dia ada perspektif yang orang tak fikir, ialah beban kewangan. Kempen di Johor menelan belanja lebih kurang 600,000. Tak banyak lah, lebih kurang 40,000 satu don. Tapi untuk parti yang bergantung kepada orang ramai semua ni kan, sama-sama duit kita, ahli apa semua, it's not fair on me secara berterusan untuk crowdfund dan minta duit daripada ahli ni. I rather sebenarnya kita ambil tempoh 1-2 bulan. Kita ada Ogos, September dan masuk Oktober tu kan. 2 bulan lebih ni kalau kita dah bersedia dan hit the ground running, biar dia orang berkempen di Negeri Sembilan, kita kempen di Melaka kan. Bagi saya lebih bertanggungjawab dalam mengendalikan amanah, terutamanya yang bersabit dengan wang ni. Sebab yalah, saya tahulah, saya pernah berada jadi orang profesional yang duk sumbang kepada PKR sekejap-sekejap 1,000, 2,000. Memang betul lah kita sokong parti kita. Tapi yalah, we also want to make sure yang parti kita itu bila dia ambil wang kita, dia gunakan dengan amanah yang terbaik lah. So it's purely tactical. Sebenarnya tak ada kena-mengena. Boleh check ada dalam amanah sekarang. Kononnya tersebar lah. Amanah ambil kredit. Pimpinan amanah kata bersama tidak masuk ke dalam pilihan raya Negeri Sembilan ini adalah hasil daripada ruang diplomatik oleh pimpinan amanah. Banyak-banyak macam mana kan. Siapa yang kenal saya tahu bahawa saya tak jumpa siapa-siapa tiap-tiap hari. Antara benda yang paling susah ialah untuk jumpa saya. Senang jumpa saya masa saya kempen je. Tu je kan. Oleh kerana macam saya sebut, I spend at least 40% sebelum buat sesuatu tu on planning. Memang saya spend kunci pintu duduk. Saya tak bercakap dengan siapa-siapa, tak ada hubungan dengan siapa-siapa. Tapi itu perkiraan kita. Sebab tanggungjawab itu besar. You are going to commit your troops on the ground. I don't want to send the troops masuk kena sembelih. Johor itu kita tak ada pilihan because masa itu bila kita buat pertimbangan, kalau ada 5 matlamat, 4 kita rasa kita boleh dapat. So kalau kita tak dapat undi pun, mempersiapkan jentera, memperkenalkan, that's bagi saya is worth the gamble untuk masuk kan. But that's not the case dengan Negeri Sembilan. So you choose your battle and you have to prepare your troops kan. So you nak commit your troops ni, you kena berhati-hati. So I rather ambil 2-3 bulan, dan itulah sebenarnya pertimbangan. Dan dalam masa seminggu akan datang ni memang kita nak kena siapkan the whole battle strategi untuk Melaka lah. Dia bukanlah di tempat kita untuk masuk dalam keadaan yang kesannya itu lebih besar daripada siapa menang siapa kalah. Kesannya itu sampai kepada perebutan yang melibatkan istana. Dan kita terlalu kecil untuk kita diheret ke dalam perkara itulah. Cuma firepower tu, daripada firepower dan momentum itu, daripada kita tumpukan di Negeri Sembilan, baik firepower dan momentum itu kita mulakan terus di Melaka. Kita tahu sekarang apa yang diperlukan oleh bersama adalah track record.
macam awal-awal kita katakan, konsep mengenai bersama ni saya tak rasa dia ada masalah besar dengan pengundi. Dia kalau orang komplain pun lah, ayat-ayat ceplos lah, oh merajuk kan. Kalau tengok yang lain paling hebat pun kata oh pecah lagi undi Melayu kan. Like, yang parti lain yang si Hamzah Zainuddin buat dia tak dibol pula kan. Tapi tak ada kira bangkangan yang berhujah kuat kan. So sebenarnya konsep itu tak ada masalah. Kita masuk negeri Johor, kita berjaya proof of concept beberapa perkara kan. Contohnya macam saya sebutlah soal berani masuk tanpa mana-mana gabungan. Sebelum ni orang kata tak ada parti berani masuk langgar semua ni kan. Hanya melalui proses DPRN Johor itu kita berjaya menambah keyakinan sikit pun, tapi orang tak boleh persoalkan lah, ni parti ni tak ada jentera. Saya tengok UMNO ada podcast UMNO, dia pelekeh bersama ni sebelum masuk PRN Johor kan. Ni parti apa, bahagian tak ada cawangan, dia ada hati dia masuk pilihan raya. Ada juga podcast BN buat lawak, oh dia calon pun dia tak ada. Ya kan? So benda itu kita tak boleh nak kata tanpa kita laksanakan. So proof of concept itu berlaku. Now but kita juga kena sedia maklum bahawa untuk kita bina reputasi, track record tu, kita kena sentuh lebih ramai orang di bawah. Kan? So for Melaka contohnya, kalau kita nak tunggu tempoh 2 minggu berkempen baru kita nak buat, then susah lah. So saya ingat kalau ikut planning saya, belum habis Negeri Sembilan tu kita dah dekat Melaka dah. Jadi macam DSA ke Dr. Sam ke, packing tu kekal kanan kita. Dia macam kalau perang kan, selalunya orang tumpu yang center flank ni head on dua-dua kan, biarlah bertempur. Sometimes you go left flank, you pergi ke tepi tau. Itu bukanlah bermakna kau tak berperang. It's just that you go to the different flank yang orang lain tak sedar. Kita ada lebih banyak masa, dan dengan masa itu maksudnya kita boleh bina jaringan yang lebih baik, kita boleh ada kesan yang lebih besar kepada penduduk lah. Kalau tidak, penduduk tengok macam yalah calon masa nak 2 minggu dia datang lah tunjuk muka kan. So lepas ni orang tak boleh kata dah 2 minggu datang tunjuk muka. Kita orang sampai lebih awal tau kan. So calon-calon perlu diumumkan lebih awal. So most probably a lot of what happened in Johor dalam 2 minggu yang berkempen itu, dia perlu berlaku di awal Ogos. So lepas tu dia nak panggil bulan 10 ke bulan 11 ke, terpulang kat dia lah. So kita mesti perancangan saya, kita mesti battle ready di Melaka ni. Bagi saya lah, dalam politik, dalam kempen, even in anything tau, marketing campaign, whatever we do kan, the control must be with you. Saya super macam main game lah, main bola. You lose the control, you payah. The control must be with you. Jadi kontrol naratif pilihan raya, kontrol kempen naratif, sebaiknya kita kontrol. Cuma sekarang kita kecil, susah nak kontrol naratif lah kan. Controlling also means picking your battles. Macam Johor baru ni kita tak boleh buat apa. Memang itu is a process we have to go through untuk establish baseline, untuk establish jentera, untuk mula ada muka-muka bagi ceramah ni semua kan. Nak tak nak, we have to go through. And kalau kita delay, that lagi bahaya. Kalau kita delay sampai PRU baru nak mula, you bayangkan. So 3-4 benda yang saya sebut tadi, dia dah kena berlaku serentak lah. Maksudnya membina balik momentum keahlian parti kan. Soal dasar nak kena dibangunkan balik. Kita memang ada satu tim yang dah ready untuk mula perincikan dasar. So banyak kerja. Jadi tak apalah, kita jumpa hari Ahad. Kita insyaAllah tolong jangan pecahkan apa-apa dekat apa nama ni HQ tu kan. So tapi insyaAllah lah, orang kata macam mana ni YB buat secara terbuka, nanti SB semua masuk, dia akan pasang device untuk spy semua. Kami sedia maklum, kita memang kalau boleh nak buka supaya orang boleh tengok, ambil gambar semua. Lepas tu aku akan panggil company untuk sweep balik semua. Kalau ada listening device ke apa, nanti kita carilah sweeper. Kepada sesiapa yang bimbang. Sebab kita ni ramai, ada je orang yang bimbang duk hantar mesej, habislah lepas ni SB akan tap lah, orang tu tap semua, tak apa, lepas tu kita sweep balik semua.